Ada seorang ni dia terbaca orang share tentang ajal. Okey, dalam posting tu dia kata malaikat ni pergi ke timur dan barat segenap pelusuk untuk cari rezeki kita, tapi tak ada. Sebab tu kita mati. Sebab tu kita apa? Mati. Sebab tu kita mati. Dia tanya benda ni hadis ke? Kan, apa? itu bukan hadis. Pertama sekali itu bukan hadis. Bahkan daripada hadis Nabi SAW tak ada kaitan. Bahkan malaikat datang tengok muka kita 40 kali ke, itu pun tak ada. Bukan hadis Nabi SAW. Ni idea tak tahu datang mana. Tapi betul, bila kita punya rezeki habis, kita matilah. Sebab ketika dalam rahim ibu kita, ditulis 4 perkara. Rezeki, ajal, amal, bahagia atau sengsara. So means that 4 perkara dah ditulis untuk kita ketika dalam perut ibu kita lagi. So memang kalau tak ada rezeki, tak adalah yang ni. So jadi pertama sebut tentang rezeki. Bila ada rezeki tu masih ada, tak akan mati. Sebab tu untuk bagi tahu pada kita, kalau tak ada rezeki kita kat situ, jangan pening kepala lah, muka kita punya. Yang kata dia lah merampas rezeki saya. Macam orang competition kan, sebelah-sebelah menyaga. Kita tengok orang tu tak bagus, kita bagus. Pasal ini orang yang tak belajar qadar. Siapa tak beriman qadar, dia akan macam tu perangai. Orang beriman qadar dia tahu, orang tu ada rezeki, saya ada rezeki saya. Kalau dia punya banyak ni, saya ada banyak, apa tertentu, orang dah tentukan. So dia tak kisah siapa duduk sebelah kiri dia, menyaga apa. Ni kadang dia menyaga nasi lemak apa marah. Akak menyaga nasi lemak, saya menyaga nasi lemak juga. Habis tu rezeki masing-masing lah akak tu kata. Akak jangan macam tu, saya menyaga dulu. Pula. Ini banyak orang memang Malaysia ni buat macam ni memang gagal. So balik pada asal, itu kan hadis Nabi SAW. Bahkan yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata, ma min yaumin illa malakan yanzilan. Tiada satu hari pun kecuali 2 malaikat akan turun. Yaqulu ahaduhuma, satu malaikat akan kata, Allah ma'ati munfiqan khalafa. Allah berikanlah orang yang beri infak harta gantian. Lepas tu satu lagi malaikat akan doa, Allah ma'ati munsikan talafa. Ya Allah berikanlah orang yang tahan harta daripada diinfakkan kehilangan. 2 malaikat akan turun every day. Itu ya ada. Adapun untuk malaikat cari rezeki kita buat apa? Rezeki kita datang kat kita lah. Malaikat cari rezeki tak? Tak ada pun bunuh. Ada lah itu. Itu tak kena. Tak datang dalam hadis Nabi macam tu. Rezeki kita dah ditentukan banyak mana. Tak payah malaikat tu cari. Mana tempoh, ya. Dia ada tempoh dah. Kita ada tempoh. Semua ada tempoh. Dia macam kita ada tiket bas. Saya punya tarikh sekian, pukul sekian, pukul sekian. Dia punya tarikh sekian, pukul sekian. Semua orang dah ada. Destinasi kita satu je. Tak ada tempat lain. Tak ada siapa akan tertinggal, tak ada siapa akan tersisik. Dan tak ada siapa boleh lari daripada timing yang dia tetapkan Allah Ta'ala untuk dia. Lepas tu bila kita kena nak comfort orang yang berkematian, kita cakap yang tu, dia kata, ini hari ni bapa awak punya tiket, awak punya besok lusa. Tempat kita berjumpa sama je nanti. Tak ada siapa akan kekal kat dunia. Hari ni kita nangis kerana orang meninggal. Besok lusa orang menangis kerana kita meninggal. Tak ada benda yang kita boleh hentikan. Memang itu adalah perjalanan hidup kita yang akan berjalan. So dia tak ada kaitan dengan masalah rezeki tadi sangkut market tak jumpa rezeki, tak ada. Bukan hadis Nabi. Okay?